dirham itu. Siapa? Sini. Aku nak nak. Kalau boleh tadi pun mak jual je. Jual pun tak apa. Mana ni? Dah tangan ni semua. Kita sampai Zoo Taiping. Nampak macam tak ada orang kan. Sekarang ni kita tengah tunggu tram nak naik. Siapa? Imam buat sikit je. Berat 500 hingga 900 gram. Di sebelah kanan merupakan pameran burung hantu ketumbuk ketampi. Spesies ini serigala atau anjing hutan yang hidup dalam berkumpulan antara 5 di dalam kumpulan yang besar ketika musim orang kandung. Dekat dalam apa orang kata lupa. Buaya apa? Buaya julung. Dan kepintarannya. Haiwan endemik Kepulauan Borneo ini mempunyai jangka hayat. Telinga yang panjang membolehkan primat ini bergerak pantas dari dahan ke dahan. Hayatnya yang terlalu sedikit. Terkecil yang dikenali dengan ciri-ciri yang gurun adalah haiwan nokturnal. Mereka aktif pada Ini Tengah sini tu ke atas. Tak nak bela pun. dan mampu bergerak pantas apabila terancam. janganlah. Kita lupa ke ah. Dulu kita datang sini ada orang bagi dia punya tu. Dandak punya bulu. Aduri dia. Kalau ada yang jatuh lah. Dia bagi. Itu pun tengok juga. Pameran seterusnya ialah rusa ubin, iaitu spesies yang berjaya dibiarkan oleh Zoo Taiping dan Night Safari. Sebagai raja rimba, singa lebih gemar bersosial atau hidup berkawanan berbanding dengan spesies kucing lain. Singa merupakan haiwan nokturnal yang gemar tidur pada waktu siang. Borneo, Sumatera dan semenanjung Malaysia. Di sebelah kiri anda pula adalah landak raya. Macam mana dia bagi makan dia? Risau. Ada ekor lah. Kita orang letak apa? Cuma panas betul lah. Panas memang panas. Selain itu dalam tu pun kita ada Dalam tram dan sila turun sebelah kanan. Terima kasih dan selamat jalan. okey, itu saja. Kita nak balik turun lah. Habis semua duduk situ. Mak, ada sini, Mak. Kesian kepala dia macam tu, panas tu. Panas lah tu. Ni nama dia Bia, ini Mea. Itu nama dia Kael, sana tu. Nampaklah macam KL. Pula. Mula nama melawan ni. Naimah. Saya lebih berat. Yelah tadi. Tua lah abang, yang fresh tu. Pergi ambil. Orang kata elok. Berasap, Mika nampak tu? Pasir je lah nampak tu? Dibanding pasir. Panas tu, dia berak tu. Alah, maunya ni. Dia nak turun ke ni dalam air? Ni Aisyah. Nampak tu? Ngangguk. Thank you. Tapi untuk makan je tadi. Nampak tu dia ngangguk? Aisyah. Dia tengok kawan-kawan dia tadi. Hey, what's your mouth? Dia orang baik lah. Nice house.
Dia tak nak. Dia macam sedih lah. Dia tinggal, dia kau tinggal aku sama lepas. Toilet dah bersih? Boleh lah. Tapi tak ada tempat sangkut lah. Pelan dia keluar. Cik, macam nak start kereta lah. Pelan-pelan keluar. Dia lari tu. Tengok. Tak apalah, aku nak jalan aku dah balik dah. Jangan cakap yang cerita tu. Oh. Kau sekejap baik. Ambil gambar dengan Mak. Satu. Budak-budak ni. Ba. Ada nak boleh. Gambar ni, Zoo Taiping. Ni kalau aku masuk ni. Masuk dah. Terima, buat malu je sebelah ni ada. Oh my God. Korang mall ni kan aku biasa tau. Tapi saya suka mall yang macam biasa ni. Dia akan ada benda macam ni lah. Boleh? Boleh je. Ada kata boleh-boleh lah. Dah ni, nak bagi kat siapa ni? Dah. Duduk. Salam-salam tu. Ke mana? Saya nak beli asal keping tu ada ke? Ada. Ada. Tak gigi. Gigi. Oh, betul lah gigi dia cantik. اللغة العربية نصف الثاني. Ni abang boleh cakap Arab ni ke tak? Tengok buku. Dia ada gigi dah. Cik tadi yang buat. Tengok ni. Tengok tu. Ni hairskins. Betul. Ada sambung di maluan. Dia pakai jaket dalam tu. Ambil bangku tu. Okey ni. Mari sini. Ada goreng sama. Annyeong. Hello. Rasanya. Hana tare. Dia orang Korea. Orang Korea. Orang Korea. Mesha. Dia boleh keluar ke situ ke? Yelah. Ada orang galah nampak kecil juga. Nabi ada tak? Kita orang nak menjelajah. Tak payah nak pergi zoo kat sini. Dulu masa kecil kita orang datang ni macam-macam. Banyak dah tak ada. Ni ada ayam. Ni tengok udang galah. Tengok. Udangnya menyorok. Nampak lah. Nanti ikan keli. Tengok ikan keli. Mana ke? Ikan keli dalam lah. Rainbow ke Rambi? Dah sana kalau ikan keli, situ udang. Udang nama apa? Dalam. Berapa jangan nak? Kopeko. Bila sudah cawan tu dah pakai? Kami pun selalu buat. Oh macam tu okey. Ada. So kali boleh buat apa ni Mikael? Tak. Okay. Ya. Gina menari lah cepat. Ni Gina.
Bapa menari dengan Buyo, tak dah kaki malas nak ni. Di kampung Medina. Bestnya ada buaya kan? Kat rumah kita pun ada. Let's go. Tadi kita nak mengayuh. 3, 2, 1. Oh, 2. Mainan lumba. Medina. Abang tadi buat gangan. Ha, Yo. Caranya ada. Tengah buat itu. Cara lah ada. Tongcat. Tongcat Oh, berlatih. berat tu. Lepas tu tambah lagi buat macam Agak berat. besar. Itu kali-kali ada nak kahwin. Oh. Nak balik dah. Apa lagi? Nama? Bagi seorang satu, adik satu, ada satu, adik satu. Mak apa ni? Kau bagi apa tak nama tadi? Ni. Popok. Popok tadi. Popok dah. Dah bagi balik. Dah, bagi balik. Bagi mak. Assalamualaikum. Bye. Ayo. Tu bakal apa? Kanan. Yelah, itu di jalan nantinya. Then turn right on 7 July. Bagi macam tu. Sini boleh lah. Dah nampak lah. Cuba kita bagi. Kamu tak nampak. Macam dia boleh nak tahu. Tak bawa masa semua lah. Ni lah 2008. Ayah, lama. Ya, nombor Airbnb. Kenapa dia pakai CD tu cantik lah. Ni bilik air. Ini bilik dia. Tambun, kita datang. Nanti kan nak main sungai tu. Kita so view kita. Hari tu Tempat naga tu kat mana? Hari tu kita duduk villa sana. Atas tu. Tu. Tempat naga tu. Kita tidur dalam bukit ni. Tu. Floating villa. Floating villa dalam. Sana masuk. Kita keluar balik. Tuan ambil dengan gambar kali. Cuma satu sekejap. Sini hati. Mungkin lah. Macam mana nak buat? Kalau sambung esok insyaAllah tak bisa lagi. Empat. Ya. Kita sini. So ini kita punya kita tengok jauh suasana buat malam. Ini kita tengah
makanan, ya Allah. Cantik. Dia sekarang ni, kalau korang tahu ada yang baru tau situ, Dragon apa. Kita orang pergi hari tu. Tapi I tak record sebab masa tu semua kita bawa handphone. So insyaAllah this time kita cubalah record. Dia macam kat Dragon kan. Tapi tempat baru tu orang tua tak disarankan lah sebab dia macam bukit. Dia macam mendaki jugalah dengan tangga situ. So kalau buat mak bapak tu kesian lah kat dia orang. So I tak nak record banyak sangat sebab I dah selalu dah pergi Tambun. Lepas tu tak kali record memang tak edit. Sebab macam best sangat lah. Kita orang kena explore sendiri. Okay, selamat malam, jumpa nanti insyaAllah. Assalamualaikum. Nanti yang kat atas tu apa tu? Yang kat atas tadi dia main barang. Dia tembok. Ini kat senang ni sian. Esok nak bawa fire extinguisher. Yang atas tu habis. Weh, yang atas tu macam haba-haba rumah. Rumah pandai dong buat Ya, ada. Takkan nampak. Sini. Kita ambil donor tu. Ni apa? Ni siapa punya? Hati.